2000 2026 1980 81 82 82 bukan 1980 82 aku dah pindah. Maksudnya benda tu 1981 mungkin masa aku darjah 5 atau darjah 4 ni kat Telaga Gergasi di Ijuk. Bukan Ijuk sebenarnya. Sini apa, kalau aku dulu Jalan Baru. So aku pernah mencari biji di kawasan ni. Siapa yang generasi itulah 1982 ke bawah. So bukan 82, sebab 82 tu aku dah pindah balik kepada Angas. Mungkin 81 atau 80 ataupun bawah pada tu aku pernah mencari biji kat sini. Dan orang-orang kampung kawasan ni lah, di Jalan Baru Sungai Segar apa semua, dan cari biji kawasan ni. Sebab aku ingat lagi memori masa budak-budak tu susah nak buang kan. Tapi ni aku datang dah berapa puluh tahun dah. Aku dah 56, dah 30 tahun selepas tu. Dah berubah lah, memang total berubah lah 30 tahun kan. Tapi dia masih ada parit ni. Parit ni batu dulu di tepi jalan tu macam ni. Budak-budak muda melepak malam-malam. Masa tu ramai orang, sekarang dah kurang orang kata. Sebab dekat Bukit Forest, Jabatan Hutan tu pun banyak quarters dulu. Aku dulu duduk quarters di Jabatan Hutan, Jabatan Haiwan. Kawan-kawan aku depan tu Jabatan Hutan, dan belakang tu ada kampung, kiri kanan tu Mandak Mak aku dekat situ. Kawan-kawan sekolah pun dari situ ramai. Masa tu meriah duduk kat sini. Sekarang ni dah anda tu dah sunyi dah, orang dah kurang. Okay, Telaga Gergasi masa ni tak ada benda ni. Aku tak tahu masa kampung Jalan Baru. Tahun 36 dibuat mengenai LGBT fungsi untuk mengawal kadar pengaliran air dan Sungai Ijuk ke Tasik Merah. Dan situ Telaga Gergasi fungsi untuk memindahkan hasil biji melalui sungai. Seingat aku untuk bendang. Rupanya dia buat untuk bawa biji. So memang dulu biji kat sini, pasal biji. Tapi bukan biji yang pakai kapal korek. Orang kampung korek, dia grup-grup orang muda, orang tua lah, orang muda, dia korek telaga. Cari biji zaman tu lah, korek telaga. Sebelum sampai ke tempat yang banyak biji tu, dasar tu, sebelum sampai tu yang bercampur tanah yang banyak tu, tapi ada biji, dia orang tak ambil yang tu. Saya tu kita orang budak-budak dengan orang perempuan ambil yang tu. Kita orang ayak. Yang pure yang banyak tu, itu yang grup yang korek tu lah akan ambil. Kita orang yang sebelum tu, yang individu punya, yang tak ada gangnya. Yang ada gang macam yang orang dah umur 20 ke atas lah, 20, 30 tu, dia orang 4-5 orang kongsi, dia orang korek telaga tu dan dapat lagi banyak dia punya hasil biji. Masa tu sekati RM10 tak aku, sekati zaman tu. Sekarang tak tahu biji berapa. Dah tak ada dah orang cari biji kawasan ni. Okay, ni memori aku kat sini. Parit tali air ni. Orang Ijuk, orang Jalan Baru, tahun 80-an. Kalau ada, tinggal komen. Mungkin aku tahun 70, sekolah Bagan Baru. Aku tak sempat masuk sekolah rendah panjang sebab masa umur 6 tahun, 12 tahun tu, lagi 3 bulan aku dah pindah kepada Rengas. Assalamualaikum.